Okey, Assalamualaikum. Hari ni hari Sabtu 24 Januari. Kita orang nak buat day trip pergi ke Kuala Lipis, naik train. Okey, kita tengok apa ada kat sana. Saja bosan-bosan nak naik train. Macam hari tu pergi minum kopi je dalam train tapi tak gerak. Ini kita naik train yang boleh bergerak punya. Okey. Train akan sampai dalam pukul 9.05. Sekarang pukul 8.56. Tak lama dah. Let's go. Itu seat 3 seat. Depan ada. So kita nak cari kafe dalam train, makan. Lapar, tak sarapan lagi. Siap. Ada rasa outlet. Bekal. Nasib baik ada bekal biskut. Makan biskut je lah. Sampai Kuala Lumpur. Final destination. Okay, kita nak cari tu kedai makan ya. Yang sekabu pagi je tu. Cari makan pagi. Nasi kerabu, stesen kereta api Kuala Lipis. Tak tahu nak pilih daging ke ayam. Kita pilih dua-dua.
Makan semua. Kita nak masuk ke pusat informasi pelancongan. Dan selamat datang ke Kuala Lumpur. Ini banyak orang-orang. Kita pun tak tahu nak pergi mana. Jalan je. Okay, kita nak play tourist. Kita tak tahu mana. Okay. Tak tahu lah. Nampak signboard Kuala Lumpur. Orang tu Kerambit. Macam ni, macam terus sikit. Jom. Ni Sungai Pahang dekat Kuala Lumpur. Ikut? Tak tahu ke bukan? Tadi buat situ. Dah ada sungai apa ni? Sungai Lipih lah, Sungai Lipih. Apa kita nak bawa payung lah. Dia nak ke belakang. Kat depan tu ada JT Lipih. Situ. Dah kopi dah ada aircon tak? Kopi dah ada aircon tak? Macam ada sidang kopi, boleh dah try. Sekejap lagi kita baca sikit. Oh, orang turun sini lah. Tapi ni buat kena panas sangat. Turun je di JT. Dilarang berenang. Mandi tak apa, berenang jangan. Paranormal. Ada tu. Okay, kita jalan-jalan je pasal. Sekarang dah pukul 12. Memang panas lah. Pukul 12 ke? Lambatnya lagi nak tempat. Kita pun tak tahu. Kita beli tiket awal kalau paling awal kau apa? Ke tak ada dah? Boleh kot, nanti kita tengok. Ni gym. Oh, dia banyak mural belakang ni. Ni Ustaz. Berkabung. Kabung. Bang, bila nak siap gula kabung ni bang? Tengok muka abang tu pun dah ready. Penat ni tu. Tersiap gula kabung abang. Ni ada wow. Orang pada kita macam ayah sangat. Orang kedai sini tengok. Tengok ni Masjid Negeri Lama tahun 1888. Ni ada buku, ada gajah.
Ada waterfall. Ada rumah hobbit ke? Tu ada I love Kolepe. Sini ada Rima. Kita macam dah nak habis dah pusing kawasan sini. Hanya dalam berapa minit je. Tak sampai setengah jam. Okay, tengok ni. Bawah ni ada kursi banyak-banyak tapi tak tahu ada apa. Okay, sekarang kita misi mencari 0 km Kuala Lumpur. Tengoklah ni. Sayang, ada Hotel London. Private letterbox. Ni Menara Tinjau namanya. Oh, kalau ada train lalu lawan. Kalau ada train lalu. Ada teri. Macam letak masjid. Batu kosong. Kita ada batu kosong. Okey, kat bawah ni ada ikan. Awak telefon siapa tu, ha? Dah 4 orang ni. Habis duit shilling. Habis duit shilling dah. Habis duit shilling. Okey. Kita macam tak tahu nak buat apa. Buat tiket kita pukul 4 petang. Tiket 4 petang. Kita fikir. Kita cuba cari tiket awal lagi pun tak ada. Memang pukul 4 je. Kita pergi cari kedai My Quarry lah. Nak cari tempat sejuk. Cuaca panas gila. So kita nak pergi belah sana. Okay, dah selesai main bowling. Cuba menghabiskan masa sebab kereta api pukul 4. Mana bandar baru dia? Oh. Okay, kita nak pergi cari My Quarry. Okay, Harap My Quarry dia sejuk dapat aircon. Dan ada menu-menu yang banyak. Jangan cuma hanya gambar tetapi tak ada. Okay. Ini abang cantik. Oh, okey. Okey. Tadi Rob dah nak naik kan? Sama aku. Dia ada ice tea. Abang jatuh. Flat white. Tapi dia tak ada yang sejuk. Dia dah banyak abang cakap tak abang nak. Nanti dia buat lah. Nanti SCC. Macam butterfly.
Rabak sedap tu butter blue. Butter. Okay. Next coffee sebelum berangkat pulang. Setelah mati kutu, pusing-pusing, Dapat masuk awal jumpa orang yang sama. kena gelak. Aduh, macam dah tak ada pilihan nak ke mana. Pergi sana pergi sini jumpa orang sama je. Dia orang gelak, geger pun gelak. So kita akan berangkat pulang. Train akan bergerak pukul 4.25. Sekarang baru pukul 4. Biar duduk dalam ni sangat sejuk. Dekat luar panas kan. So nanti kita nak pergi tengok kafe dalam train. Sebab pagi tadi tak buka lagi. Dia cakap tengah hari baru buka. Okay, nanti kita tengok ada apa. Tapi kita ada bekal kopi. Bawa bekal kopi yang beli dekat Gerabak Kopi. Stay tune. Makan apa dalam train?